Saya diingatkan oleh pihak gubernur supaya terutama sekali kepada peniaga-peniaga supaya Belum. Ada sisu. Kata ni tak pada handset lah. Kalau ada bantu tanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور بكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جناني وأصلح به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sekalian, kita sambung minggu lepas. Kita akan baca surah Muhammad lepas pada surah Al-Fatah. Belum pada kita masuk dalam surah Muhammad, namun sebelum itu kita kenal dulu siapa dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad nama bagi Nabi kita dan ayah nama Abdullah. Betulan agama kita sekarang ini sibuk cakap penggunaan kalimah Allah. Sebelah kita lepas kita kata siapa dia nak guna kalimah Allah boleh, cuma kalau dia buat kena kita tindaklah. Ayah Nabi kita nama Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Artinya kataan Allah ni telah diguna oleh orang jahiliah itu lagi. Ayah Nabi kita tu mati ketika anak dia tak jadi Nabi lagi, ketika Islam tak ada lagi. Ayah dia nama Abdullah tu. Jadi artinya penggunaan kalimah Allah telah lama diguna di zaman jahiliah lagi. Termasuk seorang lagi nama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid itu orang yang Nabi kita upah tunjuk jalan ke Madinah. Waktu Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi tak lalu ke jalan Lebuh Raya kita panggil, kerana ada musuh-musuh mentak aku bimbang musuh yang ada tunggu. Kerana waktu Nabi kita keluar daripada Mekah ke Madinah, keluar airline, posta, radio, TV yang itu, siapa dia jumpa Muhammad sama dari dua tahun mati hayyan atau maitan, siapa dia jumpa Muhammad, dia akan beri hadiah 100 ekor unta ni Mercedes lah kalau dia. Jadi hadiah 100 buah Mercedes.
apa nama ni, untuk orang takak Muhammad. Nabi Muhammad tahu benda-benda begini, maka menyebabkan Nabi kita apa buat berikhtiar untuk pergi ke Madinah, tidak ikut jalan buaya, masuk jalan kapung kita panggil. Upah orang namanya Abdullah bin Uraiqid. Jadi kesimpulan ayatnya, penggunaan kalimah Allah ini telah lama dah. Zaman jahiliah lagi, ayah Nabi kita pun nama Abdullah. Orang Nabi kita upah tunjuk jalan ke Madinah pun nama Abdullah juga, Abdullah bin Uraiqid. Jadi oleh yang demikian, siapa dia nak guna kalimah Allah? Rugilah. Cuma kita raya Abdullah, Allah orang Islam pakai ni, Allah Tuhan Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Maha Esa. Dan dengan sebab Allah ni dia Tuhan, maka dia buat segala-gala. Jadi bila dia Tuhan ni buat segala-gala, buat langit, buat bumi, buat kita, buat udara, automatik tukang kena ada dulu, barulah ada tukang ni sama dia. Jadi Allah ni satu zat ia kena ada dulu. Nabi Isa orang baru anak 2000 tahun baru. Nabi Isa baik, Jibril baik, Siti Maryam baik. Ini orang yang baru beranak. Bila baru beranak, artinya alam ni ada dah, dia ni baru beranak je. Apa nak buat Tuhan lah. So yang keduanya hamba sebut tadi, mana-mana orang nak guna kalimah Allah boleh, tapi dia kena kerti Allah ni Tuhan yang Maha Esa, dia kena ada dulu, barulah orang panggil Tuhan. Sekiranya kalau orang yang menggunakan kalimah Allah ni buat masalah, arti kata baru tiap tidak. Supaya kita kata kereta, motosikal, kereta ni banyak tepuh orang mati, tapi kita tidak haram. Kita kata kereta boleh pakai kereta, pakai jalan kaki dan belakang, naik motosikal. Kerana anak kawan, anak demo mati, tepuh di kereta, tepuh di motosikal. Adakah dengan sebab kereta ni apa ni tepuh orang mati, maka kita nak haram kereta tu sendiri? Kita hanya tindak atas kereta yang bermasalah, sudahlah. Kereta tak ada brek, kereta tak ada lampu, kereta tak ada lesen, kereta pemandu naftuk tidur, itu tindaklah. Tapi nak sekat kereta 100% pakai jalan kaki belakang kerana kereta teknik orang, no. Begitu penggunaan nama Allah. Nak sekat nama Allah tu pasal tak kena. No, biar pakai pergi lah. Hindu kau, Kristian kau, apa nak gunakan nama Allah boleh, tapi syaratnya mungkin nak kerti Allah ni kenapa? Allah Tuhan yang Maha Esa. Anak pakai tu Allah pergi lah. Itu ini begini paradigma kita bergerak atas dasar logik, atas dasar kita panggil realiti, barulah kecoh ni akan berlaku. Jangan duduk pada orang tak pandai buat peraturan yang berkuasa. Baiklah, minggu lepas kita sebut bahawa Muhammad ni disebut dalam nama dia, nama Nabi Muhammad diabadikan melalui nama surah. Kalau kita lagi nak sebut, nak suruh nama satu orang yang Tuhan lama, kita buat jalan ni namanya jalan ni, bangunan ni nama orang ni, apa lagi pejabat ni, apa nama ni. Jadi kita abadi nama orang tertentu, ni kita letak nama jalan, nama tu. Allah Ta'ala mengabadikan nama Nabi-Nabi dia, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, untuk meletak nama surah Muhammad. Ada pula surah Yusuf, ada surah Hud, ada surah apa lagi. Ni sengaja Allah Ta'ala nak abadikan nama-nama orang celebrate, nama-nama orang masyhur ni melalui dia berguna surah. Begitu. Sebab itulah kita manusia sekarang ni, bila kita boleh anak, kita diminta cari nama anak kita, nama yang baik. Dan nama yang paling baik ni nama yang ujung tu ada nama Allah. Kita kata Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Karim, Abdul Wadud, sebanyak mana nama Tuhan 99 ni, kita reka, kita sambung-sambung dengan anak kita. Dan ada satu hadis sebutnya, akhirat kelak bila Tuhan panggil nama salah seorang daripada mahsyar, kita boleh cek lalu dia ni Islam. Tak usah cari nama pelik-pelik. Kalau Tuhan panggil di akhirat kelak, orang nak cek tak boleh dia ni Islam ke berapa semua tak boleh. Jadi sebab itulah Cina apa masuk Islam, India apa masuk Islam, apa nama ni bubuh nama dia
Suka kalau orang sebut nama dia tu, dia cek kata Islam. Nak bawa nama Acung tak apa, tapi Muhammad Acung gitu. Ramasami tak apa, tapi Muhammad Ramasami. Ramasami Nur Muhammad ke, katalah apa perkataan yang membolehkan kita ni berserga berdepan satu orang ya, mukanya muka Cina, muka India, muka asli, muka orang Afrika, tapi nama dia macam nama kita, nama Islam. Kita naik lega, melegakan hati orang Islam ni, kita boleh pahala. Adkhil surura fi qalbi kulli mu'min, mungkin masuk rasa gembira dalam hati tiap-tiap orang mukmin. Apa siapa saja orang mukmin, kira juga supaya kita membolehkan dia ni berasa suka hati. Jangan buat kau yang melucah dia, melukakan hati dia, jangan. Islam ajar cukup baik, dia cukup bermurni dengan dia. Baik, sambung lagi dah. Minggu lepas dia sebut, Allah Ta'ala sebut nama Nabi dalam Quran ni sebanyak 2272 di dalam 1203 ayat kita baca di minggu lepas. Kemudian kelebihan Nabi Muhammad yang minggu lepasnya ialah Allah Ta'ala letak sekali nama Allah Ta'ala dengan nama Nabi Muhammad SAW dalam mengucap syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Letak nama Allah bersekali dengan nama Nabi Muhammad. Ini tingginya taraf Nabi kita Muhammad SAW. Pagi hari belum pada tarik naik kita band penuh suara kita sebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nama Allah, nama Nabi Muhammad dilawan belum pada pajam menyising untuk manusia sedar bahawa dunia ni Allah yang punya, dan di antara Allah dan kita ada orang tengah namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar begini menimbulkan rasa hormat kita pada Nabi, pada orang pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung lagi hari ini pula. Waqad tawa'ada Allah alladhi mahada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil intiqam minhu. Waqad tawa'ada Allah azza wa jalla alladhi madaha Nabi Muhammad man yusi'u ilayhi qala wa fa'ala bil intiqam minhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi ancaman kepada orang yang menghina Nabi Muhammad dan orang yang mempelekeh Nabi Muhammad, berjanji ancaman bil intiqam minhu, untuk bertindak balas. Waja'ala idza ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza'an lahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala letak orang yang buat khianat ke Nabi serupa dengan buat khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada orang yang tahu pada dunia ni dinaik tarah begitu sekali lain pada Nabi Muhammad SAW. Mana-mana orang buat menyakiti Nabi Muhammad serupa dia menyakiti aku. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Ayat surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya inna, kataan Arab bila digunakan perkataan inna arti mau bermakna taukid, kesungguhan. Sesungguhnya kata orang Melayu, sesungguhnya segala orang yang menyakitkan Allah dan Rasul, orang ini dilaknat oleh Allah di dunia baik akhirat baik. Wa adalahum adzaban muhina, dan Allah Taala siap untuk mereka azab yang benar-benar menghinakan mereka. Jadi menghinakan Nabi betul-betul menghinakan aku, kata Allah. Satu, yang keduanya aku laknat. Laknat ni kalau Kelantan panggil supoh, Tuhan supoh pada orang yang buat khianat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia baik, di akhirat baik. Di dunia lain pun Tuhan supoh, di akhirat lebih lagi. Kemudian lagi wa'adahum adzaban muhina, dan Allah Taala siap untuk orang ni azab yang muhin, azab yang benar-benar memalukan. Jadi termasuklah kita lah ni bela Islam. Kelantan ni kita sebut membangun bersama Islam. Nak kata membangun bersama Islam kau, membangun bersama Quran kau, membangun bersama ajaran Muhammad, kata gila. Yang pentingnya kataan yang kita guna di Kelantan ini menaikkan image Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ekonomi, tentu ajaran Nabi Muhammad kita haramkan reba, baik reba banking, baik pun reba pajak gada. Pajak gada kita ganti dengan arahan di Kelantan ini. Ini semua ni untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kita nak buat rumah, pada toke-toke ataupun memawil pelabur-pelabur nak mari buat hotel, boleh. Syaratnya jangan ada alkohol, jangan ada tari menari, jangan ada judi sebagainya. Ini semua ni untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buat hotel 4 bintang, 10 bintang, tapi benar-benar kita buatlah hotel itu menyusahkan Nabi Muhammad, maka kita kena kutuk.
Kena support Tuhan. Di dunia kena support, di akhirat lebih lagi, dan kita siap saudaraku. Begitu juga dah berapa lagi, baik masalah tutup aurat, pegawai kerajaan perempuan, pegawai kerajaan yang nak bekerja kat yang Kelantan, kita minta tutup aurat. Dia tutup aurat ni kita ambil cara sederhana, iaitu kita pakai perempuan kita guna kain, sepakai kain yang kita panggil, iaitu buka-buka tapi tutup semua sekali. Ini semua ni menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu hamba kata kalau Nabi Muhammad hidup balik mari dia Malaysia ni, sah dia mari di Kelantan, insyaAllah. Kerana sini puak Kelantan apa ada dapat sokong aku apa semua sekali. Kalau dia tak sik, dia punya pasal lah. Tapi dia kena ingat, dia kena support Tuhan. Inna kafainakal mustahzi'in, ayat-ayat. Inna kafainakal mustahzi'in. Hei Muhammad, padang aku tolongmu terhadap orang mustahzi', terhadap orang yang buat pelekeh-lekeh agama. Orang-orang yang memperlekeh ke agama aku, dia kata padang aku tolongmu. Tak sepikir orang lain. Ini semua ni menandakan bahawa Allah Ta'ala akan bela. Kafainaka ya'simuka yudafi'un. Banyak perkataan Al-Quran yang diguna untuk memberi semangat pada kita orang Islam ini. Orang Islam ke orang Melayu, orang Islam ni memperjuangkan Islam sampai bila sekalipun. Masalah orang lawan kita tu susah ke kita lah. Nabi Muhammad kena lawan, Nabi Muhammad kena lawan, Nabi Isa kena lawan, Nabi Musa. Tak ada Nabi atas muka dunia ni hok dia bercakap orang timur, orang amin belakang, tak ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin jinni wal ins. Ada ayat lain sebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Muhammad memang begitu. Aku buat bagi tiap-tiap awal nabi ni ada musuh. Syayatin wal ins wal jinni. Musuh ni syaitan, jenis orang syaitan, jenis jin, sama tu dah syaitan. Kok mana lawan Nabi Muhammad dia kata syaitan. Atu raya kau berapa nama. Rupa orang, rupa orang. Jadi semua sekali ini menambahkan semangat kita untuk memperjuangkan Islam. Wa qala Allah Subhanahu wa taala masira wa aqbata rijal wa man yusi ila Rasul sallallahu alaihi bil qawli wal fi'li inna shani'aka wal abtar. Inna shani'aka wal abtar. Ayat surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang syani'ak, orang yang mencacimu, wal abtar, orang yang orang putus hubungan. Mana-mana orang yang buat tak senang dengan Nabi, orang ni al-abtar. Abtar sama dengan kudu ekor. Kudu ekor, uap putus ekor, mesin lembu gapo putus ekor, buat gebang tak boleh. Putus ekor. Jadi orang begitu juga, orang yang terputus pengaruh. Orang yang menentang mulia Muhammad, dia ni abtar. Dia tak berhubung dengan aku. Bila manusia tak berhubung dengan Allah Ta'ala, dia nak buat lagu mana? Para hadirin semua, bersebut semualah. Kita ni duduk atas bom ni hak Tuhan, tidak kita buat. Kita celik-celik mata, mak beranak hari tengok bom ini ada dah, langit ada dah. Tanya cik, dia kata tidak aku buat. Aku beranak hari tu pun bom ini ada dah. Tanya tok kita, dia kata lagu tu juga aku beranak itu bom ini ada dah. Dan hari itu tidak hak kita buat. Bila tidak hak kita buat, kita tak boleh pandang-pandang. Kau duduk tahu orang, kita duduk atas bumi orang, kita duduk bawah kukuk langit orang, kita duduk menyawa dengan udara orang, kita duduk minum air orang berlaku. Hak tu yang berlaku. Jika air setitik, kau lihat buat duit sulah, kau lihat buat duit sebutir, kau lihat telan butir nasi sebutir, semua tidak kita buat. Kita yang jom masuk ya. Kau tak ada beras nak masuk kepada dia. Jadi nak boleh ke beras mana orang boleh buat? Nak boleh ke jagung mana orang boleh buat? Kita hanya jom masuk jagung, jom masuk beras, jual pengak tu je lah. Bisa Tuhan buat. Jadi bila barang semua sekali hak Tuhan berlaku, pak kita nak pandang lagu mana? Batulah mau tak mau ke tu Islam. Tolak nasionalis, tolak demokrasi apa semua. Tak ada Islam. Dalam Islam itu cukup lebih pada demokrasi. Yang hak tak ada dalam Islam, tak ada dalam demokrasi ialah hak benda kerohanian. Benda kerohanian ni hak panggil cinta, sayang, benci, berapa ni barang nak kendali lagu mana ni kalau kita tak tahu Islam. Dia kata inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang menentang abtar putus hubunganmu dengan aku. Apa ni hubungan dia dengan aku? Bila kita putus hubungan dengan Tuhan, artinya kita hidup dengan pandang kita. Bila hidup pandang kita kat separuh bulan putus tali lah. Kita buat naik uap putus tali. Uap putus tali nampak galak. Letak melerak dengan yang mengiri, oh galak nampak banding dengan uap ada tali juga, galak dia jauh pun.
Tapi apa sudah? Sudah kat antara berbulu ke jawabnya. Begitu juga orang galak tolak Islam ni ambil halal haram tak boleh berapa galak lah dia. Tapi apa sudah? Ngakak jawab. Tak lagi dia bukan ngakak syurga bekah kajian hak Tuhan. Kata dia wa hukum mutlaq ghair muqayyad bi zaman wala makan. Tuhan kita nak kata inna syani'aka wal abtar ini mutlaq. Tak ada bersangkut, tak ada berkait dengan masa ke, tepat ke, suasana ke. Tiap-tiap orang yang melawan Nabi kita Muhammad SAW, hak Nabi Muhammad ajar kita tolak, ambil orang putih ajar ke berapa, semua ni putus hubungan. Jamin hari itu, jamin sekarang, jamin akan datang, tak kira masa mana, tak kira tempat mana. Begitu juga ayat lain, ayat surah Al-An'am ayat 10. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Muhammad, kalau ada orang mengejekmu, Nabi-Nabi zaman hari itu bukan ejek juga. Cara Allah Ta'ala nak menyenangkan hati Nabi, nak meredakan susah Nabi, setelah Nabi diejek, dituduh, dibuat macam-macam, Allah Ta'ala sebut, Muhammad, belum pada mari ni ramai dah Nabi tamu koloni dah semua kena ejek lah, tidak musyawar. Itu dia. Bila orang ejek hari itu wahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu biasa, maka menjadi mustahab, menjadi mesti wajib terhadap orang jahat ni, benar mu tahu berlaku lah, dia akan masuk neraka. Aku hidup dia tamu ke dunia ni, hidup nampak senang ya, nampak Islam hakikat buat-buat ya. Dia tahu bila dia akan mati. Mati ni belah mana kena mati manusia. Tuk bomo pun mati, doktor lo ni mati, tak ada manusia di muka dunia ni, baik Nabi ke baik Abu Jahal ke, tak mati tak ada. Jadi bila mati masalahnya ialah dia terpaksa depan aku. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ujung surah Yasin itu nyataan Allah, wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua dipaksa balik. Tak kira jahat baik, tak kira ustaz, tak kira tok guru, tak kira acung, tak kira ramasami, bila mati dipaksa balik jumpa Allah. Kita nak buat lagu mana? Nak makan ubat, mati juga. Nak cocok apa dia, cocok injek masuk makan ubat, mati juga. Bila mati bukan mati raib gitu dah, mati hidup balik. Dan hidup balik tak balik kampung dah, balik depan utara, dipaksa balik. Wa ilaihi turja'un. Orang mengajar Arab, dia sepatutnya dia kata wa turja'una ilaihi, dia ayat ilaihi, wa ilaihi turja'un. Kalau sistem bahasa Arab PN dulu baru mari muta'ala dah, wa ilaihi turja'un, dia lengan balik apa ni sistem bahasa supaya manusia jadi dia panggil hafsah, kepadanya lah manusia dipaksa balik. Nak duduklah kubur terus menerus, masuk lepas caci itu tak boleh. Mungkin kena hidup jumpa aku. Bila jumpa aku padahal aku buat inna rabbaka yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu yakhtalifun. Dalam surah Sajdah kita baca pagi tadi, pagi subuh tadi, biasanya Nabi kita baca semaya subuh ke ayat pertama surah Sajdah. Dalam itu sebut inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Sungguh Tuhanmu dia, inna rabbaka huwa, ada huwa salah lagi, sesungguhnya Tuhanmu dia yafsilu bainahum yawmal qiyamah, dia akan membuat putusan di akhirat. Sepatut tak balas dah, kan Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad mati Quran ada, sepatutnya waktu Nabi Muhammad ada mu pakat rujuk pada dia, kerana dia ni orang yang aku utusan aku. Bila Nabi Muhammad mati, aku tak mati Quran belah mana orang musuh nak buat pun hidup pakai lalan. Patut ibu buka lah Quran. Kalau Quran merupakan undang-undang pun dia, gapo lain sejarah pun dia, psikologi pun dia, cara memimpinnya pun dia. Tapi mu tak dengar juga. Bila mu tak dengar juga, biar aku sendiri lah. Tuhan kata akhirat, biar aku jadi tu akhir sendiri. Bila aku jadi tu akhir sendiri kan, peluang nak minta maaf, gapo tak ada dah. Minta maaf, taubat ni atas dunia hari tu. Lah ni bukan tempat minta maaf dah. Ikat ayat-ayat begini terlalu banyak dalam Quran bagi memboleh kita berfikir cara insaf dan cara realiti kita bagi. Sesungguhnya telah diejek rasul-rasul belum padamu, tapi akhirnya mereka terpaksa menerima hukuman terhadap orang yang mengejek. Itu surah Al-An'am. Surah
Ibrahim ayat 47 pula. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'di rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'di rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Hei Muhammad, beritahu pada orang sebanyak mana orang yang duduk lawanmu tu, dia jangan fikir bahawa aku ni tak teringat nak balas, lupa nak bertindak. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'di rusulah. Mu jangan fikir Allah Ta'ala ni tersilap janji dengan Rasul. Aku berjanji dengan Rasul, mana-mana orang lawan dia aku nak bertindak, tiba-tiba ada aku tak bertindak misalnya, maka mu jangan fikir aku lupa, mu jangan fikir aku tak teringat. Ya, innallaha azizun intiqam. Aku ni jenis orang aziz. Aziz mana la yamasul syai', tak ada benda, tak ada zat yang boleh serupa dengan aku. Dan aku kata benda ni aku nak buat begini, aku buat. Lama banget tu kerja aku, bukan kerja benda. Jadi kepada orang melawan Allah ni, baik Melayu ke baik Arab ke baik Cina ke baik apa, hak melawan Allah Ta'ala ni walaupun nampak seronok, tapi bukan berarti aku terlupa nak bertindak tadi. Boleh jadi aku beri peluang pada dia lama sikit untuk bertaubat ke, untuk isaf ke. Banyak orang-orang yang terkena bala, banyak orang yang amat jumpa dengan orang yang terkena bala teruk-teruk, tiba-tiba terlepas bala ni Allah isah. Banyak kita baca dalam buku, dia jumpa dengan hamba sendiri pun banyak orang dia kata Allah ambon tu tukar jadi lagu ni jadi baik dia ni kan aksiden semua kereta mati hamba seorang dia. Allah kuasa Tuhan, bukan kuasa driver, pakar driver apa mati. Driver mana nak mati, dia jaga steering, jaga brake, jaga minyak apa semua mati juga, tiba-tiba hamba tak mati. Jadi benda-benda gini menyebabkan orang jadi isah. Jadi nak nanti lagu tu seumur ke baru nak isah? Jangan. Hamba tak isah selagi tak berjumpa dengan aksiden. Boleh menyakit buat lagi ni. Tak boleh. Jadi umur panjang kita ni Tuhan tidak bertindak lagi, kadang-kadang Tuhan beri peluang pada kita apa ni tu dia. Dalam hadis, ada hadis mau baca 3 hari pun. Bumi ni bila kita buat dosa atas dia, bumi yang kita duduk ni bila kita buat dosa dengan Tuhan, buat dosa atas dia, atas bumi lah, dia minta dengan Tuhan nak telan orang. Tuhan kata nanti dulu. Baik langit, bila kita buat dosa di bawah hukuk langit, langit juga apa minta izin dengan Tuhan nak putus sebelah langit atas kepala dia. Tuhan kata jangan. Laut gitu juga, bila manusia buat dosa dalam laut, dalam kapal ke apa, laut minta izin dengan Tuhan nak telan, nak lemah, nak kena. Tuhan kata jangan. Tuhan kata gimana? Mu tak buat dia. Kalau mu buat dia, mu kesian juga ke dia. Sifat kesian aku ni kerana aku buat dia. Jok daripada jadi air mani sampai ke jadi bayi dalam perut mak, sampai ke jadi budak, sampai ke aku dah perut belah mana aku nak mapuh dia ni sekelip mata begitu bila dia buat dosa aku. Lemah lembutnya Allah Ta'ala, sifat rahmat-rahmatnya Allah Ta'ala, siapa aku pikak Tuhan kata mu hewan mu tak buat dia, aku buat dia. Kalau mu buat dia, mu juga kesian ke dia juga. Ni sikit ni buat dosa kan telan lalu hewan mu, sikit-sikit buat dosa kamu nak putus dah langit hewan-hewan kan ya. Lau khalaqtahu la rahimtahu. Kalau mu buat dia, mu kesian ke dia. Jadi kita buat dosa, tiba-tiba Tuhan tak turun bala lagi, jangan sedap hati. Innallaha azizun intiqam. Aku ni aziz. Aziz maknanya tak ada melawan aku. Dan aku kata nak buat gapo, tak ada lawyer boleh sekat, tak ada hakim boleh kerak sini. Aku intiqam. Yang keduanya aku ni intiqam, jenis orang berdendam. Jangan tu ada gitu. Misalnya anak tu ada, kita baca Al-Quran, anak tu ada Qabil, Habil. Qabil bunuh Habil, dosa dah. Berapa lama dah Qabil mati ni kita tak tahu, tak ada sejarah dalam muka dunia sebut tu ada yang beranak tahun berapa. Tapi bila jumpa dengan Tuhan di akhirat kelak, Tuhan kata Qabil, berapa juta tahun dah tu ada yang mati, Qabil mati ni, akhirat kelak bila jumpa dengan Tuhan, Tuhan kata Qabil membunuh Habil deh. Duntiqam, tidak kata Pok kita kadang-kadang bala dengan orang 10 tahun tak jumpa sekali, kawan buat salah orang tak apalah, lama dah dekat peluk soleh dan Nabi apa semua itu kita. Tuhan kata dah aku jin dendam orang. Jadi benda-benda begini bila kita baca Quran, kita ini cara fakta yang paling baik untuk motivasi kita panggil dia, untuk menyelamatkan manusia daripada siksa Allah Ta'ala. Ayat-ayat ini cukup baik untuk menimbulkan insafan kepada kita. So, yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang kedua lagi. Wa balagha bil Qur'ani hifadhan ala karamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hirsan ala adam idzahi annaha am munadati bismika wa ghairi minan nas. Tuan kita ni kata
siapa kau pikap begini nah. Allah Ta'ala nak jaga kehormatan Nabi dan nak jaga supaya orang tidak buat nak buat menyakit hati Nabi, iaitu Allah Ta'ala larang panggil Nabi panggil nama dia bagaimana kita orang lain. Waktu kita nak panggil Nabi tidak dibenar sebut ya Muhammad, tak boleh. Ya Muhammad kalau anak kita tak apa, ya Muhammad amat ada ke? Kalau anak kita tak apa, kalau saya kita apa, mak ada ke? Tak apa. Tapi kalau kita hidup zaman Nabi nak panggil Nabi hey Muhammad, tak boleh. Orang panggil kasar bahasa, tidak bermurah ni sangat-sangat mustahak dijaga. Kita bercakap dengan orang, orang kita kena jaga. Orang Melayu panggil jaga apa? Jaga bahasa, jaga bahasa langgar bahasa ke berapa panggil. Kena jaga molek. Jangan buat perkara yang menyusahkan hati orang. Hatta nak sebut nama Nabi, waktu manggil pun jangan sebut nama Nabi. Sebut ya Rasul, ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Dan dalam Quran para hadirin tak ada kita jumpa ayat Quran sebut ya Muhammad, tak ada. Dan Nabi bila Jibril waktu ayat dari langit nak berkecakkan Nabi, tak ada ya Muhammad, tak ada. Yang adanya ayuhan Nabi, hey Nabi, ya Rasul, ya ayuhar Rasul, hey Rasul. Nabi ni gelar dia. Nabi Muhammad ni orang apa kita juga. Yang lebih dia tu kerana dia ni berpangkat Nabi, berpangkat Rasul. Nah sebab itulah ni timbul masalah. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab-kitab azkar, kitab-kitab selawat ni balah alim ulama. Boleh ke tak kita kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia gecar dalam kitab. Bah lalu tak usah lagi. Yang pentingnya molek kalau kata Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa, kerana Nabi sendiri ajar lagu itu. Dan alim ulama kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad. Dalam bulan Ramadan tu yo mayan dah selawat Nabi boleh agak. Dalam bulan Ramadan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa dhukrina Muhammad. Dhukhrina, Tuhan, aku nak ke salat ke Zukhrina. Zukhr mana barang sipan ni. Kalau kita kapung kita beli lembu saka. Kenapa lembu ni barang sipan ni untuk kita jual mudah tika anak nak pergi sekolah ke anak masuk hospital apa berapa, kita jual lembu boleh duit. Hak barang lagu ni kita panggil Zukhr. Tak ada tanah sekeping, tak rumah sebuah, gapo lagi kereta gomah sebuah cadang mudah kita nak gada nak gapo. Hak benda lagu ni kita panggil Zukhrun. Bila suntuk suka kita boleh guna barang ni untuk manfaat pada kita. Hak lagu tu Arab panggil Zukhrun. Nabi Muhammad adalah Zukhr. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa dhukhrina Muhammad. Hei Tuhan, selawatlah kepada sipan aku, cagare aku. Siapa dia? Muhammad cagare. Semoti ku kita ni buat cagare ke Nabi Muhammad. Ada berdepan dengan aku akhirat kalau kita jaga Nabi Muhammad ni. Hei mereka barang aku tu akidah aku support Nabi Muhammad ajar, mayabah aku support Nabi Muhammad ajar, ekonomi aku support Nabi Muhammad ajar, laki bini aku support Nabi Muhammad ajar. Betul kan kita Zukrina itu sebut, tapi perangai kita tak support Nabi Muhammad ajar. Pas Zukrina lagu mana akhirat kalau nak jaga Nabi Muhammad lagu mana kalau perbuatan kita tak support Nabi Muhammad ajar. Jangan dikata benda tak betul. Akhirat pun sepok mulut tu mata ni kecek ke tak hangat perangai lagu lain. Ya, belum pada kita mati, belum kena supok, kena laknat ni Nabi ingat balik. Sebab tu Tuhan kita nak kata satu usaha ya Allah Ta'ala masuk dalam hati orang Islam supaya Islam hormat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da. Mu jangan buat panggilan rasul atau kamu sebagaimana mu panggil satu sama lain. Bila mu nak memanggil saya itu mu punya pasal, tapi nak panggil Nabi Muhammad mu jangan buat serupa. Saya kata nama Ismail, mai ada ke? Tak apa. Tapi Nabi kata nama Muhammad, ditanya Muhammad ada ke? Jangan. Sampai situ Islam ajar titik apa orang panggil tata tertib, apa kita panggil apa ni, protokol. Kita panggil protokol lah nama. Protokol kita dengan Nabi Muhammad ni kena ada. Kita di negeri kita kalau jumpa dengan Datuk seorang pegawai kerajaan, Datuk Muhammad, kita panggil mak ada tak? Panggil Datuk yang berhormat. Kalau kira apa yang berhormat, kamu Menteri Besar yang amat berhormat, dan Menteri yang amat berhormat, yang amat berhormat, dan Sri yang amat berhormat, berjala-jala puji bawa sebut nama, tanda kita hormat pada dia.
Kerana orang nak boleh gelaran datuk, nak boleh berapa ni, orang kira dia jenayah ada kodok penuh masuk jail kau tidak, butan kena bankrupt kau tidak, tak ada habis rekod dia bersih molek, barulah raja ke sultan ke perdana menteri ke apa ni, persekutuan ke beri Datuk dan Seri. Jadi gelaran kita ni hak kita beri. Nabi-nabi ni gelaran Allah beri ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba mula panggil Muhammad ni begitu-begitu je, jangan tak kerti bahasa dia kata. Ini semua ni mengajar kita manusia supaya hormat pada Nabi Muhammad. Siapa tak boleh sebut nama dia, kena reka dengan Ar-Rasul Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ada Al-Quran. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi lima tahrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila Muhammad, ma unzila min rabbik. Ada, tapi ya Muhammad tak ada. Bahkan selawat ke Nabi ni ada hak wajib, ada hak sunat. Dalam sembahyang ada hak wajib, ada sunat. Kita nak selawat ke Nabi itu berkait dengan Tuhan dulu. Sekali kita tak kurang perhati. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak kata sallillahu ala Muhammad, salli ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad. Tak. Sallaitu ala Muhammad, aku selawat ke Muhammad. Tak. Tak pandai kita selawat ke Nabi Muhammad. Kena kata gini, Allahumma salli ala, hei Tuhan tolonglah, tak tolonglah selawat ke Nabi Muhammad. Aku nak selawat saya tak pandai dengan aku. Sahab doa, perangai apa ni taraf dia mulia, aku nak minta mu lah. Kalau ada salah sedih balik aku ni, tak apalah, mu tolong besar di antara aku dengan Nabi Muhammad, dia aku nak minta mu selawat ke Nabi Muhammad. Kita tak kata sallaitu ala Muhammad, tak kata Allahumma, ya Allah tolonglah kirim salam ke Nabi Muhammad. Aku nak kirim salam sendiri, dia tak pandai dengan aku. Itu ajaran Islam pada kita. Tiba-tiba kita tolak Islam, ambil kebangsaan. Nak kata guan, jangan nak turut orang putih dekat, ikut dia kata cakap Nabi Muhammad, tak kira asal orang putih setuju. Akhirat kalau nak cari orang putih, kau nak cari Nabi Muhammad. So wala an yarfa'al mu'minuna aswatan fawqa sawti, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ayat yang kedua surah Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum. Ayat surah Al-Hujurat ayat 2, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mu jangan tinggi suara mu lebih pada suara Nabi. Ketika Nabi ada itu, nak kecek depan Nabi kena jaga. Itu dia tu apa orang panggil suara tu. Kalau mikrofon jangan pula habis dia punya sound tu. Kenapa? Mu tak boleh buat masalah dengan Nabi. Suara pun mu tak boleh akak tinggi lebih pada suara Nabi. Itu ketika Nabi ada. Ketika Nabi tak ada, gitu juga. Bila Quran kata begini, kita kata Quran tu berapa amat, bila aku nak buat apa tolak ya. Quran buat putusan lagu ni, kita tolak lagu ni. Arti kita akak suara kita, akak pandangan kita lebih pada suara Quran, lebih pada suara Allah SWT. Pak akhirat kelak, atas akhirat kelak, berapa atas dunia ni. Nak makan, minum air, siapa dia buat? Tuhan buat. Nak lapar, makan nasi, siapa dia buat? Apa dia buat? Tak ada buat. Buang mulut sampai ditepuk, Allah Ta'ala juga tepuk, bukan mu'mum, bukan tu bila emang. Jadi benda-benda begini menyebabkan orang berasa ya betul dengan terima Islam, ajaran Islam yang betul. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Mu jangan bercakap derah suara depan Nabi sebagaimana mu bercakap derah depan sama-sama mu. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Aku bimbang takut amalan kamu terlebih, mu tak sedar. Tahbata kita panggil terlebih. Kalau musim banjir, orang hidup tepi sungai tengok air derah, dia tak sedar air duk korek bau pasir tu berduruk mau kubah-kubah, akhirnya turun dengan dia dengan tubir, dengan air buluh, dengan dia hanyut sungai. Kenapa? Kerana waktu dia cong atas tubir tu dia sedar tengok air derah lah, itu ini ikan melompat lah berapa, air duk korek ke bawah, akhirnya tebing utuh. Hak tebing utuh ni bahaya, kerana orang tidak tahu hanyut pak laut, tak tahu mokpok duana kita mati tengah laut. Kenapa? Kerana kita tak sedar tebing kita dulu tu rupanya cukup rupuk korek. Begitu juga amalan kita ni, kita banyak kita orang Melayu, aku orang Melayu sedap, orang Islam, orang Cina kafir masuk neraka, dia sedap bertengeng, tahu-tahunya kita masuk neraka juga. Kenapa?
Kerana pertamanya seperti inilah, kita buat pandangan lain lebih pada pandangan Nabi. Nabi ni bukan pandai-pandai dia cuma wahyu dari langit. Langit-langitnya kita panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak lawan lagu mana kita? Mujur dia tolong buat kita, mujur dia tolong apa-apa. Tiba-tiba kita lawan dia pula. Kalau tu buat juga, amalan kita jadi untung. Pergi ke Mekah haji, kali setahun pergi ke Mekah sama-sama. Maya tak tinggal kok dari-dari, tapi perangai ekonominya, akidahnya berapa. Mayan, tapi tolak Islam ambil kebangsaan. Mayan, tolak Islam ambil itu ini. Mana boleh? Kita duduk negeri kita. Kita Malaysia duduk negeri kita. Kalau orang luar pada Malaysia mari, orang Indonesia, dia orang Melayu, mari sini buat rumah atas tanah, dia tak kira apa pakai tanah lapang dia buat rumah. Nego buat rumah berapa ni, demo ni tanah kerajaan Malaysia, demonya mari kat merah berapa kita panggil, tiba-tiba mari buat panas sini buat rumah lah, buat kebun lah berapa. Ini orang panggil stinggan ni buat rumah berapa pun akhir kena hambat balik ke Indonesia. Kenapa? Demo bukan rakyat sini. Rumah demo kena lelong, kena ambil kerjaan. Kedai demo, barang demo kena lelong ambil kerjaan. Kenapa? Demo hidup di bumi sini, di bumi ni bukan hak demo. Itu baru sama kita. Allah Ta'ala buat bumi ni, kita ni setinggal. Kita ni setinggal Tuhan. Kalau kita duduk atas bumi Tuhan, nyawa udara Tuhan, minum air Tuhan, makan barang Tuhan, tiba-tiba tak turut dia. Setinggal lah kita jawab. Dia setinggal usul kubur kan? Nabi kata kalau orang jahat, tanah banyak-banyaklah kubur. Kerana tak suruh lama sangat bumi duk pikul orang jahat. Kalau dia jahat, tanah banyak-banyak supaya tidak lama bumi duk pikul dia. Kalau dia baik, tanah cepat-cepat juga supaya tak lama dia, supaya cepat dia jumpa dengan Tuhan dia. Lama dia jumpa dengan Tuhan. Kerana kita sembahyang tak tinggal barang haram, tak rajin buat, orang wajib buat. Kenapa? Kerana nak jumpa dengan Tuhan. Jadi bila dia mati, tanah cepat-cepatlah. Kita sini bahasa pesen tungguan nak balik. Sama macam ni. Pak mati, bapa tak tanya lagi. Tungguan. Anak duduk mana? Anak Singapura. Anak duduk Kuala Lumpur. Tunggu bapa. Satu budaya orang Melayu dia kena fikir mula. Bila dia ni mati dan dia ni orang baik, dia nak cepat benar jumpa dengan Tuhan. Kalau dia mati dia ni orang tak baik, orang jahat, bumi sendiri tak benar kita tak lama-lama atas perut ni. Pelan kita boleh nyakit. Ini kita makan. Supaya juga itu kahwin pakai cicing. Apa orang panggil cicing Penang cicing mah. Para ni semua nak bercicing mah pada orang lelaki haram. Kau nak bercicing juga cuci perak. Takut nampak murah pergi lah. Nak suruh nampak mahal haram ke diri masuk neraka tak apa, satunya mahal. Bukan cara make it Islam. Jadi nak pakai cicing orang puan tak apa, nak beri cicing lemah pada orang puan sebagai tunai kita. Tapi orang puan nak balas cicing lemah juga pada lelaki tak boleh. Gak cicing ni bukan adat dasar orang Melayu, adat dasar orang Eropah, dua belah khutbah. Jadi kalau kita lebih cicing juga, kau nak suruh nampak mahal, beli cicing harga mahal lah, berapa orang panggil ni mah putih ke berapa pasal. Tapi jimah jangan. Tuhan kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Kerana orang lelaki ni kerja dia khuliqna litajalludi wal asar. Kita orang lelaki dia buat untuk buat kerja. Wal litajalludi untuk buat kerja, wal asar untuk menanggung susah. Mah ni bukan pakaian orang buat kerja, pakaian orang tin yang duduk congok rumah. Padahal dia pakai mah pun dia jenis comel orang tin tu. Wuduh pun comel orang tin tu. Jadi orang comel tu pakai mah tak apa, pakai setera mah tak apa. Kita orang lelaki ni jenis orang buat kerja, pakai apa mah. Allahu Akbar. Wa qad Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ziman sallallahu alaihi wasallam annahu jara sya'nahu bi asma'ihim walakinahu nara nabi biqali ya ayuhan nabi ya ayuhar rasul ya ayuhal muzammil ya ayuhal mudaththir. Dalam Quran disebut ya ayuhan nabi, dia tak ada ya Muhammad, hey nabi. Kalau kita kata orang umat gak, hey yang berhormat, hey yang berbahagia, hey yang setia, dengan boleh kita panggil yang setia, yang berbahagia berapa. Jadi kalau setara manusia ni pun ada gelaran dia, gelaran hormat yang diberi, kita kena guna. Begitu nabi
Tuhan tak guna, Tuhan tak sebut nama Nabi Muhammad, bukan sebut ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Tengok semua panggilan-panggilan Allah ke Nabi kita Muhammad tak ada pasal ya direct ya Muhammad, tak ada, semua berlapis dengan gelaran hormat kita panggil. Hadza taqdir min Allah wa da'watul mu'minin ta'sib taqdir. Ini semua ni ayat-ayat begini tanda Allah Taala beri hormat ke Nabi dan ajar orang mukmin supaya ikut dan turut hormat pada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kat tu lagi dah. Para hadirin semua, kita berhenti sekat tu dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. 2-3 hari lagi habislah bulan Safar, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Hari ni berapa dah? 28. 2-3 hari lagi masuk bulan Rabiul Awal. Bulan awal ni bulan Nabi beranak. Zaman Nabi hari tu orang tak kaji buat maulud. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dulu 300 tahun lepas Nabi mati, orang tak kaji buat maulud. Lepas pada orang putih Inggeris perintah Palestin masa perang salib, perang ke presiden, barulah puak-puak tu buat maulud Nabi Isa. Dia panggil apa? Christmas. Buat maulud Nabi Isa. Tutup habis segala pejabat, tutup habis segala kedai apa. Akhir sekali orang Islam tanya khabar, bapa tutup pejabat hari beranak Nabi Isa, bapa komunikasi bas berhenti dapat hari Nabi Isa beranak. Kita ada Nabi juga, Nabi Muhammad, bapa tutup pejabat kata. Situ baru mula ia orang buat maulud juga. Demo buat maulud cara demo, Kristian, kami buat maulud kata cara kami. Situ mula ia buat maulud Nabi Muhammad. Lebih kurang 300 tahun lepas Nabi Muhammad mati. Kita di Kelantan ni kita buat maulud sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita buat maulud. Ni ngajar Quran ni maulud ni. Tak ada orang ngajar Quran cara kita tengah jalan raya, tak ada. Lain pada kita di Kelantan. Orang lain nak tiru, alhamdulillah. Dah banyak dah benda kita buat ni. Apa arahan kita guna di Kelantan, orang tiru. Rumah 3 bilik lah ni mulut orang tiru. Ni semua ni tiru kerja Nabi dalam di pejabat di rumah panjang tahun ni, tanda benar-benar kita buat maulud Nabi Muhammad. Kalau maulud jam gapo, jam nasi gapo kenyap perut tu boleh lah. Tetapi orang panggil belak kau dudap tak semayan kan, sekali orang mari bubu nasi ambil orang mari tak semayan sah kadang-kadang cakap ni jam orang maulud ni. Ini maulud kita buat bukan maulud Nabi Muhammad saja. Jadi para hadirin semua, kita nak buat maulud boleh, tak nak buat tidak, tapi kita di Kelantan ni kita membangun sama Islam ni sebenar-benar maulud Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha. Hai Tuhan, ampun dosa kami semua sekali, diqqaha wa jillaha, sama dosa kecil sama ada dosa besar, wa awalaha wa akhirah, sama ada dosa kami buat zaman muda-muda itu sama ataupun dosa kami buat akhir-akhir ini, wa alaniyataha wa sirrah, sama ada dosa kami buat secara terang-terangan atau buat secara sulit-sulit. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Tuhan, jangan tinggal sebagian dosa kecuali kamu ampunkan dia. Wala hamman illa farajtah, jangan tinggal sebagian masalah kecuali kamu selesaikan dia. Wala dainan illa qadaitah, jangan tinggal sebagai hutang piutang kecuali kamu tunaikan dia. Wala maradan illa syafaitah, jangan tinggal sebagai penyakit nyaka kecuali kamu sembuhkan dia. Wala aduwan illa ghalabtah, jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu atasikan dia. Wala aduwan illa dammartah, jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu musnahkan dia. Wala hajatan ya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum
يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. أسألك يا الله أن تفتح قلب رئيس الوزراء ويؤدي ما لنا من خزائن أرض الكلانتن من الغاز والبترول أو ترد كيدهم على نحورهم وتبدد شملهم وتفرق جمعهم وتنزل عليهم غضبك وسخطك وتسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله. Hai Tuhan, kalau rezeki kami duduk langit, tolong turun. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami duduk dalam perut bumi, tolong kaya keluar. Wa in kana fil bahri fa atli'hu. Kalau rezeki kami duduk laut, tolong jalan naik ke atas. Wa in kana asiran fa yasiru. Kalau rezeki payah, tolong mudahkan dia. Wa in kana qalilan fa kathirhu. Kalau rezeki sikit, tolong banyak. Wa in kana kathiran fa hawinhu. Kalau rezeki banyak, tolong mudahkan dia. Wa barik lana fi. Di samping kamu berezeki juga serta dengan berkat. بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih.